Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke perkongsian kita hari ini. Kita akan sembang pasal satu topik yang memang sangat-sangat dekat dengan kita semua, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Jom kita mula. Setiap hari kita mesti hantar mesej, buat video call, layan media sosial kan? Semua ni sebenarnya adalah sebahagian daripada dunia telekomunikasi. Inilah yang menghubungkan kita dengan kawan-kawan, dengan keluarga, tak kiralah dekat mana pun mereka. Tapi, pernah tak awak berhenti sekejap dan fikir macam mana mesej yang kita hantar tu dalam sekelip mata je boleh sampai ke telefon kawan kita? Itulah soalan besar yang kita akan cuba jawab sama-sama hari ini. Okey, untuk jawab soalan tadi, kita kenalah mula dari yang paling asas dulu. Jadi, apa sebenarnya maksud telekomunikasi ni? Sebenarnya, perkataan ni senang je nak faham. Ia gabungan dua perkataan. Tele itu maksudnya sangat jauh dan komunikasi pula macam yang kita tahu ialah proses hantar maklumat. Jadi kalau kita gabungkan, telekomunikasi ini adalah cara kita hantar maklumat dari jarak jauh guna teknologi. Mudah kan? Sekarang, jom kita tengok pula alat-alat yang buat semua ni jadi kenyataan. Teknologi ni memang dah berubah banyak sangat tau. Macam-macam ada, daripada yang paling klasik macam telegraf, machine fax, sampailah ke zaman moden, kita ada telefon pintar dan satelit yang canggih dekat angkasa sana. Setiap satu alat ni ada cerita dan peranan dia sendiri dalam menghubungkan kita semua. Wow, cuba tengok beza ni. Sebelah kiri tu telegraf dari tahun 1876 yang dulu British guna untuk urusan pentadbiran, dan sebelah kanan pula telefon pintar yang ada dalam poket kita sekarang. Bayangkanlah betapa jauhnya lompatan teknologi yang dah berlaku. Dan cerita ni tak berhenti kat situ je. Dulu-dulu kita guna telefon rumah yang ada wayar berselirat tu kan. Lepas tu, masuk era 1980-an, muncullah telefon bimbit pertama kat Malaysia. Dari sinilah bermulanya zaman kita boleh berhubung di mana-mana je. Okey, jom kita beralih dan tengok pula macam mana semua ini jadi sebahagian daripada kisah kemajuan negara kita. Perjalanan telekomunikasi kat Malaysia ni memang satu perjalanan yang hebat. Cuba kita tengok garis masa ni. Kita mula dengan telegraf pada 1876, lepas tu telefon pada 1891. Kemudian, satu lonjakan besar berlaku pada tahun 1970 dengan stesen satelit bumi pertama kita di Kuantan. Diikuti pula dengan telefon bimbit pada 80-an. Dan sekarang, kita berada dalam era internet berkelajuan tinggi. Memang laju perubahannya. Jadi, macam mana semua benda canggih ni berfungsi? Di sebalik tabir, kita ada infrastruktur yang power. Ada menara telekomunikasi yang kita nampak merata-rata. Ada kabel fiber optik di dasar laut yang hantar data laju macam cahaya. Dan juga satelit macam MISAT yang bawa siaran astro terus ke TV rumah kita. Semua kemajuan ni mestilah ada penggeraknya kan? Ia didorong oleh syarikat-syarikat besar macam Telekom Malaysia yang sediakan semua infrastruktur ni. Lepas tu, kita ada badan macam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM. SKMM ni kita boleh bayangkan macam pengadil dalam industri ni yang pastikan semuanya berjalan lancar dan adil untuk kita semua. Okey, soalan paling penting. Kenapa semua kemajuan ni sangat-sangat mustahab? Apa faedahnya untuk kita dan juga untuk negara? Kesan dia, wow, memang besar. Boleh kita bahagikan kepada 4 tiang utama. Pertama, dalam pendidikan, ia membolehkan kita belajar secara online. Kedua, untuk ekonomi, ia buka pintu kepada dunia e-dagang. Ketiga, ia eratkan hubungan kita dengan orang tersayang. Dan akhir sekali, ia bantu urusan pentadbiran negara jadi lebih cepat dan cekap. Dan bukan tu je tau, kesannya lagi luas. Ia buka banyak peluang pekerjaan baru, ia bagi kita kemudahan buat urusan bank secara online, malah kita boleh dapat nasihat doktor dari rumah melalui tele kesihatan. Betul-betul menjadikan dunia kita ni macam tak ada sempadan. Baiklah, nampaknya semua dah fokus kan? Apa kata kita uji sikit apa yang dah kita belajar tadi dengan beberapa soalan mudah. Dah sedia? Jom. Soalan nombor 1. Apakah maksud telekomunikasi? Cuba ingat balik apa yang kita bincangkan awal-awal tadi. Jawapannya ialah proses menghantar maklumat dari jarak jauh menggunakan teknologi. Dapat tak? Seterusnya, soalan kedua. Cuba bagi 2 contoh alat telekomunikasi. Fikir sekejap, ada banyak jawapan ni. Contohnya, telefon pintar, satelit, komputer. Semua tu betul. Bagus. Dan soalan terakhir ni, kenapa telekomunikasi ni penting? Ingat tak 4 tiang utama yang kita sebut tadi?
Tepat sekali. Ia penting untuk pendidikan, ekonomi, perhubungan dan juga keselamatan. Syabas semua. Okey, sebelum kita akhiri perkongsian kita, mari kita buat satu rumusan ringkas tentang semua yang telah kita pelajari hari ini. Senang je nak ingat guna peta minda ni. Kita dah tengok macam mana alat komunikasi berubah dari telegraf sampai ke telefon pintar. Kita juga dah tahu tentang teknologi di sebaliknya macam satelit dan fiber optik. Dan yang paling penting, kita faham betapa besarnya faedah semua ni untuk pendidikan, ekonomi dan hidup kita. Jadi, kesimpulannya mudah saja. Telekomunikasi ni bukan lagi satu benda yang best to have, tapi ia dah jadi satu keperluan. Ia umpama enjin yang gerakkan komunikasi zaman moden, yang bantu ekonomi kita berkembang dan majukan pendidikan negara kita. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk awak semua fikirkan. Dengan teknologi yang berubah sepantas kilat ni, cuba bayangkan macam manalah agaknya rupa alat telekomunikasi pada masa hadapan ya? Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Jumpa lagi.